Akak jangan lupa resipi serunding daging. Okey, banyak dapat daging ni. Senang je nak buat serunding daging ni. Tapi video kali ni panjang sikit. Okey, jom kita buat. Mula-mula sekali kita perlukan daging lah untuk buat serunding ni. Nina gunakan cuka ni untuk buat teknik lembutkan daging dengan cara cepat. Sebab kita nak pecahkan protein dia. Tapi kena prep 20 minit je maksimum. Jangan lebih. Okey, lepas tu kita rebus lah sampai dia empuk. Okey. Okey, lepas tu kita siap satu-satu. Uish, nak siap daging satu-satu jenuh juga Tapi tak apa, benda sedap memang kena sabar. Kita pergi kepada bahan seterusnya. Okey, ni bahan-bahan untuk kita buat tumisan. Tapi kita kena kisar dulu. Awak boleh screenshot, lepas tu bolehlah kita terus blend. Lepas tu Nina tumis macam biasa. Okey, gunakan minyak sikit, letakkan pandan. Lepas tu nak terus letakkan asam keping. Lepas tu kita tunggulah sampai dia macam pecah minyak macam tu. Ni nampaknya macam dah pecah minyak ya. Terus nak masukkan santan. Okey, lepas tu Nina terus masukkan air sikit. Masukkan garam terus. Okey, perasa kunyit sikit. Lepas tu masukkan gula. Kalau anda suka manis, anda boleh masukkan lebih lah Kalau tak suka manis, boleh kurangkan. Nina buat dalam 3 sudu macam tu. Okey, lepas dah menggelegak, baru dah masukkan daging kita dah siap tu. Ini lama sikit Kita kena bagi sampai air ni kering. Okey, lepas barulah nak masukkan kita punya kerisik. Kalau tak nak tengek, tak payah letak kerisik. Kalau awak nak makan lama Okey, tapi Nina buat sikit ni, nak letaklah kerisik. Dan kita tunggulah time by time. Okey, nampak asam keping kita keluarkan. Time basah-basah ni awak dah boleh ambil sikit lah rasa sama ada manis dia, masa dia cukup ke tak. Lepas tu kena tunggu sampai dia kering. Okey, untuk proses ni memang lama sikit. Nina start merebus daging dalam pukul 9, pukul 2 petang barulah siap. Untuk bagi dia kering ni lebih kurang dalam 2 jam Tapi untuk keseluruhan tu memang agak lama lah. Awak kena sabar. Jadi kalau buat sikit tak berbaloi serunding daging ni. Itu saja untuk kali ni. Bye-bye.